Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Jadi hari ini Pak Jul berserah langsung daripada Wisma Amal Kedah. Hari ini saja nak berkongsi sikit bicara korban coretan pengalaman Pak Jul dan tim Yasama Malaysia tahun ini ke Ghana. Aju sendiri ke Ghana sebenarnya baru ni, dan yang lain-lain. Ada sahabat-sahabat kita yang turun dari Kedah, ni cerita yang Kedah dulu. Ada sahabat kita dari Kedah yang turun ke Nigeria. Kita ada dua tim di sana, satu tim ke Yobe, satu tim pergi turun di Abuja, kemudian mereka berangkat ke Nasarawa, kemudian ke Niger, dan tim yang di Yobe tadi selesai di Yobe kepakat ke Kaduna untuk korban, dan ada lagi tim yang next yang turun ke Tanzania, ke Manyara. Itu tim tu sebenarnya tim yang awal yang nak kena ke Uganda, tapi last minute bila dapat arahan ataupun peringatan daripada Kementerian Kesihatan bahawa wabak Ebola, wabak yang 80%, maksudnya kalau kena jangkitan 80% meninggal. Jadi kita ambil keputusan untuk mengelakkan tempat yang ada wabak tu, dan kita ubah peserta-peserta atau relawan kita yang nak ke Uganda untuk join dengan tim yang dah kita sediakan awal pun ke Tanzania, itu tim Penang. Tim Penang kita usul awal untuk mereka ke sana, dan alhamdulillah dapat juga lah tiket-tiket last minute. Tim Amal Kedah ada 2 orang, tim daripada Pahang ada seorang, ikut sekali gabung dengan tim Penang sedia ada 4 orang, jadi 7 orang yang dah turun ke Tanzania. Dan saya sendiri turun ke Ghana, negara yang katanya apa, land of gold, macam mais banyak, nama sedap. Tapi hebat Ghana satu masuk World Cup, itu hebat. Kita pergi juga nak beli baju baju bola daripada sana, tu dia punya mahal. Baju tengok biasa-biasa, selai sampai 200 pun ada, sampai 100 lebih. Tak lah, kali tak jadi beli baju kuning ni lah, baju Ghana. Baik tuan-tuan, kami berangkat hari tu 23 bulan 5. Kita ambil flight dari KLIA, transit sekejap di Singapura, sejam transit pengenalan turun, bawa beg turun sekejap, masuk check in balik. Lepas ni dah terus ke Addis Ababa. Sampai di Addis Ababa, di sana kita pecah tim. Okay, jadi pecah tim, dan ni sebenarnya di Addis Ababa, ni di KLIA. Di Addis Ababa kita pecah tim, dan ada yang ke Nigeria, ada ke Kano, ke Abuja, ada ke Addis Ababa, kan, ada ke Darussalam, kan, sebagainya. Jadi kita pecah di sana, dan dari situlah kita berangkat ikut masing-masing flight ke destinasi masing-masing. Alhamdulillah saya sampai di bumi Ghana pada jam 12.30 hari waktu Ghana. Sampai sekarang dia juga cuaca taklah terlalu panas, tapi dah lebih kurang Malaysia juga. Kebetulan kita dalam 2-3 hari itu hujan turun, jadi cuaca agak sejuk. Jadi lah, kira agak selesa. Cuma bila sampai tu kita disambut oleh sahabat di sana tu lah, orang muda, mungkin dia sedang menonton juga Facebook kita ni. Adnan nama dia, Adnan Hafiz rupanya, orang muda lagi, dan urus. Tapi itulah sebab ini boleh dikatakan pengalaman pertama dia nak menguruskan tim Yasama Malaysia untuk program korban. Kita berkolaborasi dengan NGO Shuttle Haq Organisation, dia base di Kumasi. Jadi mungkin pertama kali berurusan, dia agak umit dan dia mungkin tak faham lagi SOP kita, macam mana nak sediakan apa semua. Jadi kita agak sambut. Bila sampai kereta pun ada lah, kereta kecil, kita bawa barang banyak. Kebetulan kami flight dibagi 46 kilo seorang, 46 kilo, jadi 23 kilo kali 2 biji beg, banyak lah. Jadi kita nak bawa apa beg kosong, rugi lah. Jadi kita bawa lah kotak-kotak dengan beg makanan yang kita beri jajan budak-budak. Kemudian kita tengok baju-baju, jubah-jubah, ada yang bawa tudung kepala dan sebagainya untuk nak hadiahkan kepada masyarakat Islam. Jadi banyaklah.
Bila sampai dia main kereta lagi. Beg 2 biji tak lepas jam. Jadi tak apalah, saya bawa taksi pergi cari, pergi singgah di stesen bas. Saya nak duduk cari pula, saya dah jangan naik bas lah, barang kita banyak, susah. Jadi pun kadang-kadang kita nak berhenti sembahyang, kita nak berhenti qada hajat dan sebagainya, susah. Jadi okeylah, kita pergi main lama jugalah, dekat 2 jam baru dah dapat transport tu. Di tengah-tengah panas tu cari transport. Itu dah kata pangkat awal ni memang problem lah. Sabar dan terlepas juga lah bila saya ke Tanzania. First time tim biasa aman masuk ke Tanzania. Bila masuk semualah pangkat awal dia sambut sikit. Sabar-sabi dia orang nak faham kaedah kita ataupun SOP yang kita nak. Jadi agak problem. Tapi lepas itu okey. Jadi tahun ni pun sama kan. Jadi siapa yang pergi ke Tanzania tahun ni okey semua terlantar cantik comel. Saya dah rendah lah. Semua sambut terlepas. Sama juga dengan Ghana tahun ni, masa COVID macam-macam masalah. First time kan, dulu mungkin 3 tahun sudah ada yang pernah pergi dia lama. Jadi kita tim pergi, tapi tak apalah, kita redah dulu. Dan insyaAllah mungkin tim yang nak pergi next lepas ni, tahun depan ke tahun depan lagi ke, paling tidak orang di sana pun dah faham apa yang kita mau, apa kemauan kita, nak pergi benda tu jalan lancar. Itu yang penting. Baik, kemudian kita pun dah dapat transport, dapat kita semua, kita bergerak tak jauh pun. Jadi entah Ghana kita nak pergi nama tempat akomodasi. Dan untuk makluman lah sikit lah saya nak kongsi tentang Ghana ni. Ghana ni dia merdeka pada 6 Mac 1957. Sama tu dengan Malaysia juga, tempat dia awal lebih kurang 5 bulan. Dia pun penjajah dari dulu pun British juga. Dan nama dia sebelum merdeka adalah Gold Coast. Dan bapa kemerdekaan dia Kwame Nkrumah. Dia tak sebut tu Kwame Nkrumah. Saya tengok dah rumah dia tu, rumah yang tempat perisyarat kemerdekaan, lapangan tugu peringatan dan tugu pahlawan mereka untuk kemerdekaan tu. Saya singgah lah sekejap. Dan ibu negara dia Accra. Dan di Ghana ni dia ada 16 wilayah kan. Jadi Accra tu terletak di Greater Accra, wilayah dia tu. Dan saya pergi ke daerah Ashanti yang kata ada nama Kumasi tu, di daerah Ashanti, itulah lebih kurang. Dan penduduk dia ada lebih kurang kata 33 ke 35 juta lah, macam tu lah lebih kurang. 65% Kristian, lebih kurang 30 ke 30% adalah Muslim, 10 juta lah. Tapi kabarnya itulah rekod yang ada oleh pihak mereka lah. Tapi bila kita duk tengok-tengok, duk jumpa-jumpa ni umat Islam ni, asal ramai. Dah rasa banyak teman-teman di Kumasi tu boleh kata kalau azan tu keliling ni bunyi suara azan masjid surau, tapi rasa sonok ni di sini kan. Dia tak besar, masjid-masjid dia kecil-kecil kan. Surau pun tak besar mana, kan. Tapi nampak keliling meriah. Maksudnya main motor untuk azan tu memang tak kacau lah. Memang rasa macam ramai sangat umat Islam, terutama di Kumasi tu. Jadi kita pun rasa sonok, hibah pun ada dapat bertemu dengan saudara Islam kita dari sana. Jadi dah selesai semua, dapat van, kita pakai Kumasi. Kumasi ni di daerah Ashanti ni, dia lebih kurang 260 km je. Penduduk dia ada 4.3 juta lah. Dan Islam lebih kurang katanya 20 ke 25%, tapi bila saya tengok tu pasal lebih. Pasal lebih tengok keadaan penduduk umat Islam tu bila hari raya macam mana, bila hari korban tu ramai, Masya Allah kan. Jadi itulah. Tapi yang best dia 260 km ni, ya patutnya kalau di Malaysia ni 2 jam 3 jam settle lah. Sana 5 jam belum tentu. Jalan memang permulaan tu jalan mungkin tengah repair, tengah nak upgrade. Jalan rosak banyak. Jadi ni pasal menempuh lah susah-susah tu. Dan bila sampai satu tempat arena nak makan, itu dah mula lah cabaran dia. Nak cari Muslim food susah lah. Kita masuk kedai non Muslim asal lah, sebab kita tengok cara gambar owner tu okey dia tu. Dia pakaian dia tu, kalau kita ada kain Islam mungkin dia pakai cara Islam. Dia tak nak. Dia kata tadi je nak singgah makan. Oh, dia kata letih. Kita tengok, oh tak apa ni. Last kali lapang.
tolak daripada kemarin, daripada net flight apa semua sampai ke Addis Ababa, sampai ke Accra, sampai ke tolak dah 2 jam 3 jam perjalanan baru jumpa kedai makan apa. Jadi mau tak mau pilihan yang ada cuma ikan je lah. So dia buat ikan bakar dia bakar cara dia lah, boleh lah makan tapi ambil nasi sikit, kita makan buat lagu pun. Itulah tak boleh lain memang ayam semua ada tapi tak boleh nasi tu. Itu di pertengahan jalan di kawasan tu anda mesti keluar sikit, tapi itulah peluang yang ada untuk kita ambil makan sikit. Dan tuan dah sampai dah malam lah. Sampai malam sebenarnya kami kita dah bayar duit untuk booking hotel pada sahabat kita sana. Bila sampai itu hotel dia bagi dia kata dia salah tarikh pula. Patutnya tarikh besok bukan tarikh tu. Sudah. Pergi tengok ada satu bilik pula kipas aircon benar, saya tak ada kan. Kalau aircon tak ada kena panas. Jadi kita cancel, kita pergi cari hotel lain lah, cari yang muslim sikit ada tak, saya tanya dia. Sebab hotel tu nampak macam ingin minum mabuk banyak korban, saya pun naik bimbang juga nak duduk kan mabuk Okey, saya cari dapatlah hotel biasa-biasa lah. Okey, boleh duduk sana. Alhamdulillah, owner dia pun orang Islam. Okey, kita duduk lah. Lepas tu esok kita nak tukar benda hotel tu, kita tak payah, kami maintain di sini ya. Kebetulan dia ada bilik besar, dia bagi dengan dapur, dengan apa boleh masak lah dalam tu. Tegar lah. Bila ada tempat boleh masak ni, hilang masalah banyak. Depok boleh tumpah, memang kita masak, tempat boleh tumpah juga. Itu peringkat pertama kita sampai di Kumasi lah. Ok, next day 25 bulan kita pun pergi ziarah ke pejabat Syaikhul Had, NGO sahabat kita tu. Kebetulan dia punya chairman dia Syekh Yusuf Jibril tak ada. Syekh Yusuf Jibril kebetulan dapat panggilan haji last minute, dia dalam waiting list, dia belum dapat. Tak payahlah, tak ada jumpa, saya tak ada kenal pun, sembang dalam telefon je lah. Jadi dia pun tak ada dalam tarikh tu. Berangkat dia ada di Mekah, jadi berhubung dalam telefon lah. Dan dia wakilkan pada sahabat dia Syekh Armir untuk menguruskan korban bagi pihak kami. Jadi malam tu kami dah duduk bincang lah. Antara benda yang agak terkejut lah, 24 hari bulan tu bila saya sampai, saya duduk bincang dengan Syekh Armir tu. Antara dia harga binatang di sana tu, binatang korban di sana melambung naik pelik-pelik. Kita dijanjikan dari awal harga macam ni je. Tu kita boleh offer pada 380. Bila sampai di sana, uish, dahsyat. Harga naik dikira dekat-dekat nak sekali ganda. Kita saya dah buat macam mana, kita dah ambil duit orang, tak kita nak minta ke orang lagi, tak boleh buat ya. Lepas tu bincang dalam bincang kebetulan ada satu gembala lembu, bawa lembu mungkin dari mana-mana lalu panggil dia gembala kambing, minta maaf, gembala kambing panggil dia, nak jual kambing, nak jual, tanya harga apa dia, saya dengar harga dia, saya dah terkejut lah. Saya kata, pening lah hari ni, kali ni main dikenal memang pening. Agak push. Saya kata, tu dia yang kita connect 450, kita nak beli balik 450 tak dapat. Dia kata mungkin, saya kata mungkin kalau kawasan Pekan kot. Saya minta sahabat kita ni, saya kata cuba pergi ke Balisuk ni, pergi kampung-kampung tengok, cari belah-belah kampung, jauh sikit kan ke sini. Tak apa, transport kos tak payah, kita pergi buat di kampung tu terus. Kampung berdekatan tu lah, dia kata mungkin orang sedap pun susah. Dia pun ternak lembu, ternak kambing, tapi tak nak duit nak makan lembu, makan kambing. Orang kampung kan, jadi kita pergi buat di situ, berjamu ni makan balik. Kita beli berapa kita makan, dia tak boleh. Tak apa, dia kata, pagi esok aku nak main, aku nak pergi berapa duit, berapa lembu nak buat, nak bagi duit. Begini biasa baik, saya memang bawa standby sikit lah US dollar, sebab kebetulan kami di Ghana ni ada problem nak transfer duit, tak macam di Nigeria, tak macam di Tanzania, senang. Kita transfer duit dalam akaun NGO sahabat tu terus, dia senang boleh ambil terus. Dalam hitungan jam, hitungan minit dia boleh ambil dah duit, mudah. Tapi di Ghana ni belum ada source macam tu. Kita nak gunakan cara lain, macam contoh nak guna Western Union ke apa, charge dia tinggi, tak tahan. Memang adalah transfer, tapi dia punya charge teruk sangat. Lepas tu rate dia pun teruk, dah rate teruk, charge pun teruk.
Tak boleh buat. Jadi saya kata saya hantar jugalah, ambil risiko sikit. Tak bukan ambil risiko, rugilah sikit biar tak apa sikit untuk dia orang nak buat booking lembu dan sebagainya. Termasuk Quran lah. Quran pun kita pantat dia awal sebab dia nak tempah Quran. Quran bukan dan on the spot dia ambil. Dia kata kat kedai buku nak simpan. Bapak kita nak buat hari tu program kita 2,500 naskah Quran dikumasi saja. Jadi bila kita nak buat 2,500 dia kan boleh mencari di kedai mana? Ada kedai satu buku dah lah. Kalau kedai-kedai kan pantu banyak kan. Jadi pohon-pohon awal lagi dah sebulan lebih sudah tempah dah. Jadi okey, benda tu dah ready, senang lah kan. Jadi bila susah ni saya terpaksa bincang dengan dia, kami bawa cash lah, pergi booking kat mana yang boleh. Jadi kita okey, kita bagi cash kat kamu temui, buat dolar lah, buat dolar. Dan senang, alhamdulillah jumpa dia bagi dah ambil duit kita sekarang pegang lama-lama. Tidur pun tak ada, pegang duit lama-lama banyak-banyak takut ni. Bawa orang macam tu pula. Dan kita serah duit tu. Okey, tak apa dia pergi cari duit kamu. Satu hari pertama tu dia tak boleh nak bukan tak boleh bawa berhubung dengan dia duduk pening ni. Nak check up dengan kawan Syarmia tu kan dia hadapan nak lembu ni, kambing ni kan lagi sehari dua nak korban ni. Dia tak sibuk dia kacau dia. Sudah, I'm very busy. Jadi kita pun tak dapat tahu ni ada ke lembu, tak ada ke lembu, ada kambing, tak ada kambing. Saya ada serabut dah. Benda antara pilihan saya, bila petang dia bagi report sikit, lembu dapat harga macam ni. Wih, bahaya, kambing harga macam ni. Wih, kita tak boleh buat ni kan. Saya kata cuba pergi cari tempat lain, tengok lagi, cari lagi lah. Walaupun jauh sikit pun tak apa. Dia pun cukup tak apa, boleh cari juga. Kemudian dalam masa saya membuat keputusan berapa bahagian lembu yang memang kita nak sembelih di Uganda dan sembelih di Ghana ni, saya terpaksa hantar belakang kawan lain. Saya call sahabat-sahabat yang di Nigeria, boleh tak? Aku nak tempatkan 30 ekor. Call kawan di Tanzania minta tolong. Terpaksa hantar kami lembu susah dapat, kami ada problem tak boleh nak dapat banyak. Boleh tak? 50 ekor sini, 20 ekor sini, itulah lebih kurang. Kejap kawan-kawan pun okey lah, kita pun faham. Dia pun letih, dia bawa sedia ada pun dah banyak. Saya nak tambah lagi 2-30 ekor ni bukan kerja ringan. Kalau pun bawa boleh dapat tenaga tu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan faham. Tak apa Pak Jul, hantar Pak Jul buat macam mana. Dan benda kita yang penting nak tunaikan amanah tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak lah bagi pihak muda kami selama ni. Dah 18 tahun dah yang kita dah buat korban tu. Jadi alhamdulillah kita teruskan juga. Jadi itulah, ada sebahagian lembu, sebahagian kambing tengok ada terbuat di Nigeria, ada yang terbuat di Nigeria pun 2-3 tempat macam-macam, ada yang terbuat di Tanzania, ada yang di Ghana. Itulah terpaksa pecah sebab masalah nak dapatkan stok. Faham lah, korban ada peluang 4 hari je. Yang hari pertama 2-3 habis selesai. Jadi kalau mau tak mau kena settle kat dalam masa tu. Kita tak dah buat tahun ni, tahun depan pula. Takkan tak ada kot, kena bagi tak kot kenapa. Itu lah kita pasal kita ambil. Jadi alhamdulillah sampai 26 pun masih cerita tak banyak. Cuma dia kata besok ayah esok pergi raya, dia kata dah tempat boleh main buat lah. Katanya 20 ekor, saya ikut boleh banyak lah. Dia kata 15 ekor dia buat lembu, 15 pun 15 dia benda tak ada langsung kan. 15 ada kambing, dia kata ada 60 ekor. Bayang kambing 60 ekor dia janji kepada saya dah seronok lah, banyak siap boleh buat kan. Esok di PP baru 22 ekor yang dapat. Dia memang banyak lah, dia kalau 40 ekor, tapi kita kena reject setengah. Satu masalah saiz, satu keyakinan saya tentang segi umur kambing tu, tengok macam tak cukup umur ni, saya tak mandi lah. Jadi kita ni nak tunaikan awal lah, terpaksa pilih yang betul-betul sihat, sempurna untuk korban tu ya. Itulah saya. Jadi tak apalah, 26 hari bulan kami hari doa Arafah. Insyaallah semua puasa hari puasa apa puasa hari kebanyakannya Maliki, mazhab Riba. Dan saya pun berhubung juga dengan timbalan pengurusi Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah untuk Afrika Barat. Syekh Kamil nama dia, Syekh Kamil. Anak dia, kebetulan saya sebelum sepi tu, rupanya anak dia adalah Prof. Naili, adalah pegawai kedutaan Ghana di Kuala Lumpur. Punya bagus nak dia, hari saya nak berangkat ke sana tu, dia main di airport, jumpa ni, hampir esok jumpa ayah aku ni sikit-sikit. Oh, kita okey lah.
Bagi dia belajar UAE juga, boleh cakap Melayu sikit-sikit, tak banyak. Jadi itu dah kita punya ni. Okey ni, lama terlepas ni. Ada terlepas di Ghana. Okey, 25 hari bulan tu, sebelum saya masuk lagi 26 hari bulan, hari Arafah tu, kami turunlah ke beberapa tempat di, nama tempat dia di kawasan Ejura dah di Kemasi dah. Kita bawa Quran. Jadi kita pergi ke sekolah-sekolah kerajaan, mesti buka lagi tak cuti ni sekolah kerajaan macam ni. Semoga kita buat agihan lah Quran di sana. Dan tapi pondok-pondok banyak yang dah cuti. Bila kita sampai tu memang tialah dah ada ayah kan. Dah budak dah esok dah ayah dah. Ya hari ni pula cuti dah pernah bulan tu. Jadi kita pun bagi, kemudian guru-guru tu minta lah dia datang sekolah ni ada sekian ratus orang datang. Kalau mau bagi banyak ni, hak mana ada je, yang hak ada tu nak je hak dekat tu je lah, yang ni dah balik kampung. Ya, hak selama dah kosong dah. Jadi mau tak mau dia berapa, kuasa bagilah terkesiap lah lagi lepas raya anak-anak pelajar tu balik ke tempat tu. Kawan-kawan hak duduk dekat dapat, yang jauh tak dapat kita tak salah, tapi Allah Ustaz tu ni mesti bagian sebaik mungkin lah untuk anak-anak pelajar dah. Dan saya minta ke dia tolong, lepas ni tolong tak gambar Ustaz, gambar yang you all buat penyerahan budak-budak hantar kita balik. Itu kita minta kat dia. Dan kita pergi dulu dengan tempat lah. Dan bertest anak-anak tu, walaupun tengok anak kecil tolong baca, tengok berapa surah, Masya Allah, hebat. Jadi lancar dengan apa semua, kita pun pasal confident lah bila kita bagi Quran ni. Bermanfaat untuk mereka dan juga bermanfaat untuk para penyumbang, para pewakaf. Kita pilih yang terbaik sebenarnya. Jadi peruntukan kita kali ini di Ghana saja sebanyak 2,500 naskah. Dia saya asingkan sikit sebab kebetulan saya dah nak jumpa dengan Sheikh Kamali tu. Jadi saya nak juga dia sebab dia antara naik presiden ahli sunnah wal jamaah punya persatuan untuk Asia Barat, untuk Afrika Barat. Jadi saya simpan sikit lah, lebih kurang dalam 500 masa Al-Quran untuk dia sendiri agihkan. Dia pergi latar masjid, latar semua, dia duduk mengajar juga. Jadi pergi kat dia tu nampak lebih elok lah. Jadi dia pergi di mana-mana masjid atau mana-mana pusat pengajian, dia boleh salah bagi pihak kita. Alhamdulillah, itu yang kita buat lah. Jadi kita buat 2-3 tempat sampai lah sini, sampai ke malam je lah, baru balik, baru selesai. Dan kita tengok budak-budak pun seronok, dapat berulang beberapa kali. Terima kasih Malaysia, terima kasih David. Walaupun kita tanya Malaysia tak tahu, tak tahu pun nama-nama Malaysia, biasalah budak kampung kan. Itulah, next. Okey ni, ini contoh Hari Raya. Raya biasalah kan. Cuma tahun ni kita tak bertanya. Dan kita di sana tu, gerakan kita pakai benda ni je lah. Ya, kita di sini pakai tutup. Kalau di Siam, di India pun begitu. Di sana pakai tortor. Boleh korang lah kan. Tadi lah yang murah. Tapi taklah murah mana pun. Kadang-kadang bila kita pesan, dia juga ada Uber dia juga. Kita pesan Uber naik kereta lagi murah. Tapi yang ni okey lah. Tapi tu dia kalau hujan habis. Dia bukan ada tingkap ke tepi, tak nak. Dia open macam tu je. Kalau hujan tempeh basah lah. Dia tak berdiri, dia bawa beras macam tu je. Ya. Tapi benda ni banyak lah mudah terdapat. Dan kita solat di sana pun, solat di tengah padang. Dan imam dia, Khatib tu, imam sedap. Dan selepas solat tu saya pergi singgah, saya jumpa dari tulisan dari sahur depan lah. Jumpa imam. Rupanya pernah belajar di UAE. Oh, sonok lah. Dia cerita kita main Malaysia. Weh, aku duduk di Malaysia dulu, dia tahu di UAE. Oh, tak apa. Sembang lah. Tak ada lama apa sebab ramai orang sana. Itulah, bagus. Jumpa dengan dia. Rupanya ramai bekas-bekas pelajar di Malaysia, pelajar Malaysia, dia orang Ghana, orang main di Ghana, ramai yang datang. Okay, next. Kami di sana semayang macam tu lah, semayang apa orang kata di padang tu. Okey, apa ni, macam-macam lebih kurang kita lah. Maki pun lebih kurang kita ada lepas solat rakaat pertama 7 kali takbir, 5 kali takbir, semua tak masalah apa. Cuma takbir daripada syok sikit lain sikit adanya takbir kita kan takbir kita takbir mendayu-dayu kan, kena takbir Piramli lah, tak payah kan. Biasalah cara kita, tapi takbir sana dulu kira okey lah, lembut, sedap. Dan mix sikit lah, dia campur dengan Afrika, campur dengan Arab sikit, dengan Saudi sikit. Cara syok lah dengar.
Okay, tolong. Tapi kepala tekong tu, masa tu saya pergi, walaupun dekat jalan habis, saya nak tak kebel tu, tekong 2 orang kan. Gila, 2 orang dia bagi dia. Yang lain tak macam biasa. Orang semua tak kebel macam biasa ya. Dan anak ramai Muslim, ramai kat Padang penuh. Tapi umpan saya lah, sebenarnya isteri saya ikut sekali. Dia tahu, dia tak habis semayang ayah tu, masa khutbah tak ada tema apa. Tak dengar apa. Khutbah kita dengar, memang tak faham pun. Bahasa aku macam bahasa Arab kan. Tapi menyimpang lah bapak perempuan dia tak. Oh tak apalah, pasal ni dah keluar nak kubur tu kan. Okey, dah selesai pula tu. Hari raya tu kami pun balik. Kami tolak balik ke rumah, siap-siap. Kemudian saya ada plan tu, hari raya pertama tu nak buat kau dekat-dekat lah dulu. Rupanya kau dekat tu lembu tak ada lagi. Terpaksa ambil jarak jauh. Kami terpaksa sekali lagi ke Ijura. Ijra ni sebenarnya dia tak jauh mana pun. Ijra ni lebih kurang ke sana tu dalam 4 jam je. Lu nak buat korban tu 4 jam nak turun ke Ijra. Kau duduk di Seri Petani ni sampai Kuala Lumpur lah lebih kurang. Itu 4 jam dia. Bergerak jalan okey. Jalan seronok je lah suasana kampung. Dia seronoknya di Gaza, di kawasan Kumasi ni, dia kawasan agak hijau. Kebetulan musim kami sampai tu musim mempelam lah, banyak. Jadi kita bergerak di sana sampai itulah. Saya dijanjikan banyak, kita dapat banyak. Dapat 15 ekor lembu yang pertama. Tapi sebenarnya sesuai lah untuk kawasan tu, penduduk di kampung tu 15 ekor tu sesuai lah untuk kita nak pergi. Cuma kambing je, dia dapat 16 ekor, saya boleh dapat pilih yang sesuai 22 ekor. Tu kita pilih lah, halis yang reject 20 ekor kita buat hari pertama. Tak apalah, selesai malam tolak balik kan. Ni dah ikut sebelum tu dah tak? Sebelum tu okey, yang ni okey, ni tu next tak lagi no? Okey, ni lah ni tempatlah ziarah. Tadi kawasan ni kawasan Mempelam kan, kawasan Mempelam. Dan di Tanzania, di negara ni, kawasan di Ejura tu dia luas. Dia kawasan dia memang lapang kawasan hijau, tapi dia orang tak ternak lembu. Saya kata luar pasal apa? Kawasan Padang, kita Padang Ragut tu cukup luas lah. Dia bukan kawasan safari, kawasan tu tak ada rimau pun. Kawasan saya tak ada rimau sebab orang kampung pun ada lah. Tapi tak belah lembu, tak belah kambing. Sayang. Yang belah kat rumah tu lah sikit-sikit. Jadi bila nak buat korban, kita petik kawan 3 ekor, kawan petik kawan 2 ekor nak cukup kan. Jadi rumah tu nak kira lah, macam-macam lah. Saya kecil lah, kambing kat suara baby pun macam mana kalau buat, kecil sangat ya. Jadi itulah antara benda yang bayar. Kemudian tak apalah, bila kita nak buat korban, kita macam biasa, dia main letak serabut, kita train dia, kita kata Rasulullah SAW pun ajak kita prihatin dengan binatang korban. Ada belas kasihan pada binatang korban. Saya kata janganlah letak macam ni. Saat kita nak sembelih anak, mak dia tengok, mungkin ibu dia tengok. Kita nak sembelih ibu anak dia tengok, saya kasihan. Saya dah susun, buat sebarai susun. Okey, jadi kita duduk, itu kita start di belakang. Kan buat 5 ekor, 3 barai je lah. Kita duduk di belakang, kita sembelih. Ada depan tak tahu pun. Tidur syok, pejam mata, duduk senyum ya. Kan? Kita lega kan, kalau je tidur sampai duduk kan, dan tidur sampai terlentang. Orang bagi tidur. Dan tidur. Boleh selesai. Jadi okey. Tu pun dalam pada tu ada juga kadang-kadang kita tengok, ish, ada sekali ya. Dia main nak kasak. Dia main macam nak kepak tekok, dia kata, tempik lah. Dia kata, hai, aku sembelih ni nak dia mati pasal sembelih bukan pasal patah tekok. Benda haram dekat dia. Dia pun, betul. Itulah kata benda jadi. Kaki hak yang pertama ni hak dia lah kena lalu kan. Jadi nak kena pantau dia sama dengan kambing. Kita buat teratur, kita nak video tengok cara kita. Saya kata biar dia faham, insyaAllah. Untuk tim yang nak pergi tahun depan tak pening lah. Memang takkan pening sebab kita dah tahu cantik. Itu yang kita buat sebenarnya. Okey. Dan tempat kita buat korban pun dia tengah perang. Nak pergi tu pun kereta tak boleh lalu. Dia kena randuk orang sungai pun cukup. Special tu. Okey lah, selesai tak apa. Kita balik.
Balik tu singgah 1 2 lepas lah. Tengok sekejap. Next day kita buat di pejabat Shuttle Hub. Ni sebelum tu saya balik, kita next day ni balik ni, kita mahu sebagai wujud warna ni lah. Singgah apa ni, buah pelang mereka ni. Masa kami duduk tunggu relax, orang kampung bagi. Dan tengok buah mangga ada, kira tak istilah ni macam harum manis tu, memang sedap semua. Manis dia semua sedap. Tak pernah bagi sekotak kita apa ni. Makanlah dengan kawan pergi tu. Balik saya singgah Rasat. Dia pergi jalan melombok orang je tengok. Pilih hak kuning sendiri. Balik nak makan, tak puan orang boleh makan, masak. Rupanya jenis-jenis kat kita dengan satu macam semua. Balik-balik kena masak buat je lah. Rezeki tak pun nak elok. Blend buat jus buah lah. Itu buah dia sana. Tapi nak cerita dia, pokok pelam sana banyak semua. Sama juga lah saya pilih cat, walaupun nama cat ni negeri Padang Pasir, tapi di kawasan dengan hujan, kawasan yang apa, dekat dengan sungai tu, pokok pelam tu semua. Uganda pun sama, Tanzania pun sama, semua pokok pelam. Dan pokok pelam dia cukup besar. Best lagi, dengan kita dengan ranting kat di bawah, pakai kepala ribut, sejuk ada duduk. Oh best, memang best lah. Itu saya cukup shock. Pokok membelam di sana kita sini macam rumah ni kita tinggi, tak tahu kita tak menjibat rumah ni. Dia tinggi sikit, ada paparai atas kan. Jadi pokok tu saya duduk rendah lah. Kan? Di sana tak memang tinggi lebih. Jadi buah tu memang banyak lah. Itulah apa ni yang ada. Kemudian okay, pada 26, 27 bulan, 24 bulan kita sambung lagi korban kita. Benar eh? Sebelum tu yang bening-bening. Okey. Ini 24 bulan kita buat di pejabat Shuttle Hub. Depan pejabat dia cakap, kita nak buat macam mana ni? Nombor 1 tempat dia sempit, depan pejabat tu tempat parking tu je. Dia kata mereka tahun lepas buat di situ juga. Saya kata sudah. Rupanya orang kampung, orang kot tu, orang memang dah dalam bandar tu ramai orang. Dan miskin bandar tu memang ramai. Jadi Tuhan dah buat perempuan bos-bos. Jadi bila kita dah mula sebenarnya tu ramai dah pada tunggu nak daging tu, nak daging. Dan kita mula sembelih sambil pada angkut lembu main. Sembelih habis tu geruk lembu pelapah itu, darah tu buatlah depan-depan dengan masjid tu. Saya kata kata saya pergi orang nak semayang ni, pijak darah, pijak apa ni, memang kalau saya tak buat dah. Tapi dah kata situ tempat yang ada, tak apa follow lah, biar pergi lah. Saya akan selesai je, sudah selesai masuk kita dah. Nak cari tempat yang lain susah, cuma memang dalam parit kecil tu, parit ayam tu. Jadi sebelah kat tepi longkang, tepi parit, darah tu masuk dalam tu, dia buat demi ayam tu semua. Sampai lain ni ayam pun habis. Oh pening situ. Okay, selesai lah situ. Saya tak ingat kedua tu 20 ekor lebih juga kita buat, 30 ekor juga lembu, kemudian kambing pun banyak. Selesai buat agihan semua, sehari juga lah. Dia tak dah mula pagi sangat, buka buat agak-agak lebih kurang dalam 11 pagi sampai petang. Dan untuk maklumat lah terlupa kita tadi, kami di Ghana ni masa dia dah panjang di belakang. Tu yang best dia. Hari pertama kadang-kadang kita duduk tidur ni, orang sini mungkin lah pukul 11 pagi habis main ayah lah kot. Telefon, kita duduk tidur pukul 11 pagi, sana pukul apa? Pukul 11.08, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi waktu Ghana, sahabat-sahabat telefon, sebenarnya lagi Ji. Jam. Lepas kami bayar ayah lagi tak lagi, tengah tidur lagi ni pukul 3 pagi. Oi, kata tu dia. Kalut dengan kawan-kawan kita pun, tapi tak apalah kan. Kalut bagus, dia tak kalut langsung. Kalut kan, padahal di sini ada orang pada hari kedua, pada hari 3, pada biasa lah Malaysia, mana ada peluang 4 hari kot kan. Tapi kalau lah pukul 3 pagi, pukul 11 pagi, dia pukul 11 pagi sini lah, dia tak mungkin tak fikir masa kita di sana. Oh, lepas tu kita tak ada lah, dia ada jaga-jaga ya. Okey, lepas tu kita sebelah hari kedua, sebelah hari 3 kita sambung lagi. Kadang abang tu nak pergi satu kawasan nama dia Mampung. Kau seorang kampung juga nak kena pergi di Mampung tu, tapi kerana masalah tak dapat haiwan korban juga, lepas saya terubah ke lain, tiba-tiba dia bermakna kata
Kalau korban di Kumasi ni, mana Kumasi tu nak buat, jadi okey lah. Dah settle semua hari tu. Alhamdulillah selesai semua korban tahun ini. Selain daripada untuk tempat-tempat lain lah yang di Nigeria dan juga di Tanzania selesai. Cuma ada sikit daripada grup saya ni permintaan khas daripada sahabat-sahabat yang bersama dengan Ayam Bismi. Untuk makluman, bulan 12 tahun lepas, Disember 2025, saya dengan bos Ayam Bismi, Tuan Haji Jeffrey, kita turun ke Nigeria, ke Kaurang Bali untuk merasmikan masjid yang sumbangan penuh 100% daripada Ayam Bismi. Jadi kita jom lah pergi rasmi masjid. Dia dah buat dah, takkan nak pergi tengok masjid tu macam mana. Buat dia pun pergi dengan anak menantu, dengan isteri dia, Hajar Mazlina, pergi rasmi masjid. Alhamdulillah. Mana saya pun pergi tengok kawasan kampung di sana. Tengoklah kampung macam mana kan. Oh, pokoknya dia teruja satu benda antara dia nak buat telaga tiup. Memang susah ayak di sana. Kalau di Nigeria, kalau saya pergi Kaurang Bali, dia hujan lebih kurang dalam 3 atau 4 bulan je dalam setahun. Yang lain kemarau. Ayak memang susah. Dan ada satu telaga pun kita berkongsi sampai beratus ribu penduduk kadang. Berapa ratus keluarga datang kongsi dengan telaga. Kalau jenis pump tu, yang kerja pump sampai tak berhenti lah kira istilah dia. Kalau mesin tu pump tu dia menjerit, woi guna reh Ustaz, tak ada jangan tengah malam orang ambil pump. Jadi kita buat dan kita ada dengan sahabat-sahabat di sana, NGO sahabat kita bina, termasuk dia dengan pump elektrik, juga dengan pump solar kita buat, termasuk di UAE juga. Jadi bila korban baru ni dah ada 10 ekor kita peruntukkan lembu untuk di masjid Nur Bismi itulah di Kaurang Bali tu. Alhamdulillah kami sahabat dekat sepanjang Mazlina dengan Haji Jeffrey hari terakhir no. Saya kata sebab yang nak sebenarnya tu adalah tim yang duduk di Yobe. Yang ada pesan dengan tim Yobe, hari ketiga selesai belah pagi, terus berangkat main ke sini terus. Main ke Kaurang Bali, jauh juga, dah 400 kilo juga, jauh. Jadi kalau sampai malam, tidur saat pagi-pagi esok, terus pergi ke sana untuk sembelih. Jadi okey, kita buat live lagi. Buat live Facebook kita, progress sembelih. Jadi mungkin minta maaf bukan kita sebab apa, kita dah atur awal lagi sebelah tu, nak tambah tim pun untuk sembelih kok kadang tak padan. Kita pergi ambil tim dari Yobe tu yang paling berdekatan dengan Kaurang Bali ni, Kak Duna ni, untuk pergi sembelih. Tapi Alhamdulillah semua settle. Jadi menjelang hari keempat tu semua settle, kita pun tak pening kepala lah. Jadi terima kasihlah sekali lagi pada semua yang beri keadaan manah kepada kami Yayasan Malaysia, saya dari tim Kedah dan juga Yayasan keseluruhannya. Total semua tahun ni kita bawa haiwan korban lebih kurang 2,000 ekor juga, lembu, kambing dan unta. Dan sahabat-sahabat lain termasuk yang pergi kecat, tim HQ, tim Terengganu, tim Kelantan, Tuan Kecat dan Cameroon. Walaupun permulaan tu bermasalah, bayanglah dah beli tiket sampai di airport tak boleh naik flight. Nak pergi ke mana ni? Tak boleh naik flight hanya kerana sikitnya maklumat tentang visa saja. Kita masuk, orang Malaysia masuk kecat tak perlu visa, tapi mereka tak update dalam sistem Google mereka kan, sistem maklumat immigration mereka tu tak update, kata di Malaysia tak perlu visa. Jadi bila kita pergi, dan kami tak perlu visa pun. Popok airport, dekat airport ni tiketing popok nak check in dia kata tak ada, masih perlu visa. Tu je lah. Yang benda tu baru last year tak perlu, this year kalau tak salah dia awal tahun itu tak boleh buat. Jadi buat-buat saya minta tolong sahabat di sana, tolong buat surat siapa pun yang kata tak perlu visa tu macam mana, ataupun buka dalam sistem dia kata dah dibolehkan ada visa, atau dibolehkan masuk tanpa visa, itu dia buat. Kena beli tiket baru, next day pula pergi bayang tuan, 15 orang tak boleh pergi, berapa banyak harga tiket. Itulah risiko yang kami kena tanggung, tapi tak apalah, Alhamdulillah. Janji boleh turun pergi, selesaikan. Nak tak pergi di situ pun tak boleh lah, sebab dah tempah lembu, dah tempah semua kambing dah, unta pun dah tempah. Ada sebagai tu duit dah banyak, terpaksa kena pergi juga. Cuma kita hari next day kita kurangkan tim sikit, tak pergi semualah. Maksud dia yang betul-betul, kan itu semua pergi nak buat kerja, tapi kita cuba lipat ganda, maksud dia kerja kena double lah.
tertutup sikit, masa makin pendek untuk selesaikan program korban tu. Itulah tuan-tuan, lebih kurang pengalaman cerita tahun ni. Program korban memang susah tu, memang susah. Biasalah tempat orang tak faham macam kita. Terus cerita lah bak makan ke, bak transport ke, semua nak kena pening. Bukan ada benda-benda mewah kita pergi. Kalau kita pergi melancong ni senang, kita berejen dah hantar cantik-cantik lah, kita pergi dulu santai je. Ini kita pergi nak buat kerja kebajikan ni, Masya Allah kan. Tak cerita lagi bahawa orang sedang berebut, berkelahi berebut lagi ni satu hal lah. Kita bergerak sekarang itu takut lagi berkelahi. Dia berkelahi bukan dia boleh tengok dia pegang pisau, dia berkelahi kita lagi orang jauh perut lagi satu hal lah kita kan. Itu orang senang. Jadi kita apa berkelahi kita duduk jauh tak, orang duduk dekat takut. Kalau Quran pun kadang budak-budak berebut, itulah berharga semua tu. Waktu untuk program kami kali korban ni kita edar sebanyak 16,000, kita kumpul sejak Ramadan tu. Sejak Ramadan kita mula kumpul sebelum tu kita dah kumpul untuk Aceh. Kita hantar banyak lah Aceh, 5,000 naskah kita kumpul. Dan insyaAllah saya bagi peluang lagi sekali tuan-tuan dan puan, 23 bulan 5 ni, 23 bulan Jun ni, 2012 saya akan turun ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah, ke Banjarmasin. Sahabat di sana minta, mainlah kata tak katan lagi ni budak-budak ni, umur berbelah kan. Kata umur berbelah ni terlalu nak kahwin, dia mungkin tak katan lagi, duit tak ada. Jadi saya makan kerja di Kedah ni, kita ada tim amal doktor kita. Ada doktor-doktor walaupun agak berumur, tapi okey lah, masih COVID lagi, boleh buat kerja. Masih ada yang sekarang ada klinik lagi, tempat saya cari orang lain diganti pula. Tu lah. InsyaAllah 22 kita turun, 23 kita ada program di Banjarmasin di Kapuas. 2 hari tu, sebab ada situ ada sampai 50 orang. Kita buat 2 hari lah. 2 masa, tidak mesti tempat berbeza, tempat yang sama, tapi 2 hari kita buat di sana. Lepas tu kita sambung dari situ, kita pergi ke Balikpapan pula. Kita pergi ke apa nama, Pak Groton, kita buat apa sih. Jadi sebenarnya Groton tu ada lagi 80 orang kalau tak salah. Jadi semua total 30 orang, saya dah cukup lah jangan tambah. Doktor aku ni tua-tua arah, saya kira dah tambah lagi letih kesian kat depan ni. Jadi itu yang kita nak buat, insyaAllah. Selain daripada tu, kita nak lagikan paling kurang 2,000 naskah ataupun 3,000 naskah Quran. Kita masuk ke kampung. Tuan-tuan, pengalaman saya berjalan di sebelah Indonesia ni, waktu tsunami Palu, saya dah habis daripada Makassar sampai melalui Makassar, melalui Palu, melalui Gorontalo sampai ke Manado, dah ikut jalan darat jauh. Benda tu bukan benda sehari, 2-3 hari baru sampai Muhammad. Bila saya jumpa masjid, saya singgah, kadang saya singgah semalam nak solat, terus singgah ziarah. Tak ada, bukan saja tak ada lah, ada Quran satu naskah je, kadang-kadang koyak-koyak. Jadi kita singgah, dalam kereta ada, kita bagi sini 5 naskah, kita bagi 10 naskah, macam tu lah kita buat dulu. Di sini pun semua, di permintaan banyak juga di madrasah, ada tempat tahfiz dan juga di masjid-masjid untuk mendapatkan masa belajar, insyaAllah ya. Jadi semoga orang peluang dan orang perempuan jom bersama kami yang sama Malaysia 30 ringgit yang naskah tuan, dan boleh bagi 5, boleh bagi 10 kepada satu naskah menjadi terima untuk kita agihkan pada surah Islam kita. Sebab di sana kita nak bawa juga dengan ikrah, sebab ramai lagi yang baru syahadah. Jadi kita nak bimbing walaupun dah tua, kita nak bimbing selain pada program sunat tu. Sebab kita jumpa banyak lah, kadang-kadang terjumpa Tok Bilai pun baru nak sunat. Tok Bilai jadi tu dia yang bergelak. Tok Bilai, Tok Siap, baru main Tok Bilai, sebab itu imam tu. Bukan dia tak sunat, dia pernah bersunat, tapi mungkin tak buat sebenar, tak sunat, jadi bila malam dia kuluk balik. Jadi kita pasal buat bau balik sebelah, tu yang terjadi tu. Itu. Jadi insyaAllah kami dari malam hari di Kalimantan, dan saya pun sebenarnya masih meninjau juga perkembangan terkini gempa bumi di Mindanao kemarin. Tinjau masih nak tunggu maklumat.
kawasan yang dapat tu dia apa ni, di bandar Santos di selatan Mindanao tu. Apa juga, jadi itu kawasan orang Muslim banyak, tapi dia masih dalam bentuk bantuan apa sebenarnya. Saya mengutui tim humanitarian Amal Malaysia. Jadi kalaulah ada keperluan dalam masa dekat ni untuk berangkat ke Mindanao, saya akan turun insyaAllah untuk bantuan kemanusiaan di sana. Masih menunggu laporan daripada sahabat-sahabat di sana. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian hari ini dengan korban. Dan tahun depan insyaAllah dah 5-6 tahun orang 8 tahun berturut-turut tolak masa korban, masa Covid setahun dia tidak pergi korban saya di Afrika, baik di Sudan, Chad, Nigeria, Burkina Faso, Uganda, Cameroon, Tanzania, tahun ini ke Ghana lagi. Jadi tahun depan saya akan alih atas permintaan sahabat-sahabat di Afghanistan. Saya dah 4 tahun berturut-turut korban saya di Afghanistan, Ramadan saya di Afghanistan 4 tahun berturut-turut. Cuma tahun ni Ramadan saya pergi umrah awal Ramadan di sana. Jadi insyaAllah tahun ini korban saya, tahun akan datang korban saya di Afghanistan. Cuma mungkin harga lebih sikit lah, sebab di sana harga lembu agak mahal, lebih RM1 dah setumpuk. Mungkin dalam 450, mungkin 490. Saya minta harga terkini daripada sana. InsyaAllah kita akan buat lebih kurang tu lah, RM490. Tapi kami tak buat kami terlalu mahal. Tuan-tuan nak buat kami boleh, InsyaAllah teman-teman saya yang berangkat ke tempat lain, ke Nigeria ke ataupun ke Tanzania atau ini, dia akan tolong buat semboleh kami bagi pihak saya untuk tuan-tuan, tak ada masalah. Semua tim dia semua diri untuk imam belakang, untuk imam ustaz-ustaz semua hebat-hebat tim yang tuan tu sekolah ni. Jadi itulah. Jadi siapa-siapa yang rasa-rasa nak ikut saya sekali ke Afghanistan, join, tak ada masalah, okey je. Boleh ikut saya pergi sekali, tapi bayar sendiri je. Bayar sendiri. Kita boleh. Siapa cara nak buat dua, kalau ramai saya akan pecah pada 2 tim. Satu tim akan ke Herat, satu tim akan ke Kunduz. Selain pada korban, kita akan buat wakaf Al-Quran, kita akan bina telaga, dan ada permintaan nak bina masjid. Saya akan cuba bantu presentasikan penduduk di sana untuk akan masjid untuk mereka beribadah dengan lebih sempurna lagi, insyaAllah. Sekian, terima kasih semua sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.